Assalamualaikum semua. So welcome back. Hari ni punya plan kita orang nak pergi ke Melaka. So tahu lagi kat Melaka tu kita nak ke mana. So jom. Jam pula man. Jam. So sekarang kita nak sampai dah Melaka. Sekarang kita nak cari makan asam pedas. Lambat sikit sampai sebab tadi jam jalan. So jom dulu. Ada. Dia letak di sini. Ini apa? Jangan dengan korang. Ambil ni je lah. Jangan ambil ekor. Lagi nak tambah. Bila ada ayam. So ini dia asam pedas. So ni asam pedas apa ya? Ikan siakap. Asam pedas ikan siakap. Jom makan dulu. Alhamdulillah kita dah makan hari ni. Okay, so lepas ni kita nak pergi ke cari masjid untuk kita berhenti solat jap. So macam mana asam pedas dia? Sangat best, sangat mantap sebab harga berbaloi, sangat berbaloi. Itu je penting. So perut dah kenyang, sekarang cari masjid pula. Sebenarnya kita orang nak pergi mana? Karnival awal Muharram. Sebab tu kita orang datang Melaka. So dah je lah cari masjid. So sekarang kita dah sampai ke tempat dataran bersejarah air keruh dekat Melaka. So malam ni kita ada karnival bersama UNIC sempena awal Muharram kan. Sebab hari ni awal Muharram, hari Jumaat. So jom kita tengok ada apa kat dalam sana tu. Ini lah Syaroni. Ini lah bakal Syaroni. La ilaha illallah. Habisnya masa 5 minit, mana durian yang terbuka atas meja tu, bawa makan tak? Ya betul ya. Ada lagi habiskan, jangan masih. Nak konsert lah, macam tahlil lah. Itulah, kita nak macam konsert, nak vibe konsert tu. Lagi sekali. Kata orang Melaka. Apa khabar, sihat? Bukan itu. Dengan iman, ya Allah mati. Jadi solat jangan pernah ditinggalkan. Ayo solat, ayo zuhur. Cumalah ungkapan bisu kali marah. Dua deh. Okey, apa tak? Boleh? Ayo. Walau kenal
kita dah untuk hari ni. Tong bulan lepas tengok apa? UNEC. So kita apa sekarang nak balik. So jumpa video seterusnya.